Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita hari special kita mancing. Kita ada katu. Jadi kita mancing katu. Lama dah Raja Baung tak on video. Jadi hari ni kita nak mancing laih. Sambil kita santai rehat ni. Jadi didoakan anda semua gembira-gembira selalu ni. Topak sikit, banyak sikit laih ni. Laih pula dah umpan ni. Ini umpan ke katu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, balingan yang pertama. Cari yang stripe besar sikit. Tengok. Tak dengar? Kapet sangat? Tok test je. Test dulu. Test yang lain balik jauh sikit. Yang pertama ni kita test jauh sikit. Bersawang mancing. Sawang juga. Sawang ni masih 15 ni. Ni dekat macam Malin Baung tu lah. Kalau air keruh ni, ini memang makanan dia lah. Pesan dia, makanan dia. Jauh sikit. Itu dia. Ni nak dapat hasil pertama. Tak dapat lagi Yang dapatnya dapat sampah Apa? Topak lagi umpan. Topak umpan. Campur jauh sikit. Tunggu. Test tabur. Tadi banyak ada makan. Ada lah. Pertama hasil laih yang pertama. Tak ada. Tiada hasil. Tadi kita dapat seekor je. Jadi kita pindah ke tempat baru. Kita naik ke atas sikit. Kita pindah ke kawasan baru. Cari yang lubuk dia lah, jauh sikit. Air tengah menaik. Jadi kita nak cari tempat air yang tenang sikit, susah sikit Mungkin hujan kat Ulu Lebat petang semalam. Jadi air kuat naik. Kita tengah mencari lagi kat mana dia ada. Belum percaya lagi. Okay. Tengok dekat-dekat.
Tukar tempat baru ni. Tempat yang ketiga. Oh, double strike nampak gayanya. Yes. Ini saya punya hasil yang pertama, Rahim hasil yang kedua. Double strike. Ada benda, ada kayu. Tak tahu kenapa ada buah ni. Tapi itu memang ada benda itu dekat saja. Lepas. Tak. Lepas tu. Payah. Sakit batu ikan dia. Putus. Oh, ada juga. Oh. Tak dan. Oh, saiz. Tak jadi. Dua ekor 2 ekor. Mantap. Sudah ke atas. Bawah. Yang itu yang ke bawah Kau tak boleh lah, boleh lah balik itu. Paling belakang ni tarik angkat ke atas. Lais. Kuat tarik, lain macam ni. Saiz ke je. Oh, ini memang betul-betul besar ni. Ini saiz. Ganjak aku nak ambil gambar. Untuk bau betul saiz tu. Dah. Ini ekor cukup. Balik Pak Oman dengan seorang. Pak Oman tak sihat. Lepas tu rasa dah ada appointment dengan doktor. Pakar pada kembali ke dari lab, bawa dari lab. Boleh pakar. Okay. Tak gerak lagi.